Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Negara tetangga kembali dihebohkan dengan kasus bendera kebangsaannya. Kali ini dicetak tidak sesuai sebagaimana mestinya. Bendera Malaysia yang biasa disebut sebagai jalur gemilang, ternyata tidak disertai lambang bulan sabit, yang menurutnya sebagai lambang keislaman di negara Malaysia. Yang melakukan hal tersebut adalah kaum Cina negeri Malaides, sehingga membuat isu perkauman kembali dan kembali lagi menjadi permasalahan di negeri Malaides. Dan seperti inilah reaksi panas dan menghebohkan warga Malaysia, yang menanggapi hal tersebut dengan kemarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam 15/94/2025 ada satu akhbar yang dinamakan Sinchu Daily yang telah mengeluarkan satu gambar yang dikatakan gambar bendera Cina dan juga ada satu tu dikatakan gambar bendera Malaysia. Tapi bendera Malaysia yang tak cukup sifatnya. Kerana apa? Tak ada lambang logo bulan sabit. Saya nak bagi tahu kepada Sinchu Daily dan editornya, lambang logo bulan sabit ni melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan, dan kuning itu dalam bulan sabit itu melambangkan kedaulatan raja-raja dalam negara ni. Dan bagaimana kamu satu surat khabar yang agak lama dan dah cukup lama, dah cukup senior dah, boleh melakukan kesilapan tu. Dan bagaimana kamu nak print tu, takkan tak ada editor yang check? Takkan tak tahu lagi bendera Malaysia ni mesti ada bulan, ada bintangnya? Kenapa dihilangkan bulan sabitnya tu? Bendera Cina, betul pula kamu print. Dan semalam juga, Sinchu Daily dah keluarkan kenyataan untuk minta maaf. Saya nak beritahu, dah buat, lepas tu minta maaf. Betul biar je. Takkan didiamkan je. Takkan begitu saja. Ini bagi saya adalah satu penghinaan. Sebab kamu akhbar yang senior, mesti ada editor sebelum nak keluar tu mesti check dulu. Takkan perkara ni pun kamu terlepas pandang. Sekadar minta maaf, lepas tu selesai. Dan saya minta Yang Berhormat Menteri Komunikasi mesti wajib ambil tindakan kepada Sinchu Daily ni. Sebab apa? Kita tak boleh biarkan perkara-perkara ni akhirnya besok orang dah buat, minta maaf. Habis, selesai begitu saja. Tidak boleh hanya dengan minta maaf, dia mesti dikenakan tindakan yang berat. Sebab apa? Supaya ia boleh memberi pengajaran kepada orang lain supaya lebih berhati-hati pada masa depan. Ini isu yang serius, isu yang melibatkan kedaulatan. Jadi, saya mohon Menteri Komunikasi tolong ambil tindakan kepada Sinchu Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perpaduan. Kita duduk dalam keadaan harmoni, aman, sentosa. Pelbagai kaum duduk secara aman dan damai. Baik hang bangsa Melayu ke, Cina ke, India ke, kita duduk dalam keadaan aman, tenteram. Jalur gemilang, ada bulan sabit, ada bintang, 14 jalur merah dengan putih. Weh wartawan Sinchu, sebelum hang nak bubuh gambar karikatur bendera Malaysia, hang tak pergi baca buku dulu ke? Hak bendera Cina hang reti tulis elok dengan lengkap dia punya bintang, color, bintang besar, bintang halus, semua hang tahu. Takkanlah bendera Malaysia hang tak reti nak lukis, hang pergi bubuh lambang bendera MCA tu mendatang apa? Hang tak nampak ke? Memanglah dia tulis dalam bahasa Cina paper ni. Tapi kami faham dalam gambar yang hang tulis tu, yang lukis tu. Hangat kami ni bengong sangat ke? Minta dengan kadar segera wartawan Sinchu yang lukis karikatur bendera Malaysia yang nampak serupa bendera MCA tu, pergi perbetul balik. Kami tahulah tak lagi hang buat permohonan maaf. Saya tak sengaja, saya lupa, saya pening, tak tahu bendera Malaysia rupa lagu mana. Macam-macam alasan apa. Duduk berpuluh tahun atas muka bumi Malaysia ni, dapat IC biru, jadi warga negara Malaysia, takkan bengap sampai rupa bendera Malaysia tak tahu rupa macam mana. Jangan sampai aku cakap nyamuk-mukan. Esok aku mau wartawan Sinchu yang lukis karikatur ni mohon maaf kepada rakyat Malaysia. Tak guna kami cakap macam-macam. Tak lagi hampa berputak sana, hampa berputak sini. Karikatur bendera Malaysia ni, jangan biadab dan kurang ajar. Takkanlah nak lukis bendera Malaysia tak tahu rupa macam mana. Ha? Jangan bagi kami sakit hati.
Jangan hampa biadab sangat melampaui batas. Yang tu saja aku nak beritahu, tak mau cakap banyak-banyak. Kalau boleh paper ni esok, Sinciu ni mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Jangan duk biadab sangat. Sekian, salam sejahtera. Kecoh dan tular satu artikel yang bertarikh 15 April tahun 2025 semalam. Hari ni memang kecoh lah. Depan-depan dia punya artikel ni, depan-depan akhbar ni, ada bendera Malaysia dan bendera China. Tapi bendera China betul dah. Bendera Malaysia ni pi mana bulan sabit. Dah macam bendera MCA. Apa-apa pun, walaupun Sinciu Delhi ni dah buat permohonan maaf, kesilapan dan kesalahan ini perlu diambil tindakan undang-undang. Walau apa-apa alasan pun tidak boleh diterima sekali. Isu bendera ni tak boleh bawa main-main. Selalunya geng-geng PAS je yang kaitkan bendera China dengan DAP. Tapi yang ni dah macam bendera MCA. Mungkin Hadi Awang boleh bagi penjelasan kepada Kementerian Komunikasi, kepada MC-MC, kepada penguat kuasa. Mohon ambil tindakan segera. Tak perlu siasat. Jelas sekali memang dah terang. Bendera Malaysia yang diterbitkan hilang bulan macam ini membangkitkan banyak ketidakpuasan rakyat Malaysia disebabkan ini adalah syarikat akhbar yang sangat-sangat besar di Malaysia yang berada dalam bidang media dah berpuluh-puluh tahun but still making mistakes like this. Itulah padahnya bila kita terlalu mengharapkan AI generate gambar dan manusia menjadi leka. Sekarang ni AI dengan prompt je dah boleh lakukan but still manusia sangat diperlukan. Kalau tak, jadilah macam ini. Sebagai sebuah syarikat akhbar yang besar di Malaysia melakukan kesalahan yang begitu teruk macam ni. Apakah pendapat korang mengenai kes macam ni? Cuba komen korang. Apa jalur gemilang di maruah rakyat Malaysia? Kau jangan nak buat main-main. Berapa kali dah kita nak berlembut dengan puak-puak macam ni? Berapa kali kita nak bagi muka? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita digemparkan akhbar Cina Sinciu Delhi buat satu permohonan maaf kepada rakyat Malaysia kerana menyiarkan gambar bendera Malaysia jalur gemilang tanpa lambang bulan sabit bertarikh 15 April 2025. Gambar muka depan bendera China kat sebelah jalur gemilang tu elok pula kau buat, tak ada cacat cela apa. Bila jalur gemilang ni kau buat macam ni. Ini adalah satu perbuatan yang sangat kurang ajar, biadab, satu perhinaan secara terang-terangan kepada lambang agama Islam sebagai agama rasmi negara kita ni. Sinciu Delhi ni ada lesen sah dengan kerajaan Malaysia beroperasi penuh dengan lesen daripada Kementerian Dalam Negeri melalui Akta Mesin Cetak Penerbitan 1984. Sinciu Delhi ni antara akhbar Cina paling berpengaruh dalam negara kita ni. Operasi bertahun, berpuluh-puluh tahun, bukan sehari dua. Kau jangan kata benda ni kau khilaf, kau jangan kata kau tak sengaja. Kau dah operasi berpuluh tahun, beratus ribu pelanggan kau, subscriber kau beratus ribu. Kau ada ketua editor, kau ada fact checker. Sebelum kau nak print, kau nak edarkan surat khabar kau tu, lagi-lagi muka depan, takkan kau tak semak dulu? Aku tanya kau, gambar jalur gemilang di maruah rakyat Malaysia, kau jangan nak buat main-main. Okey, apa yang kau buat sekarang ni adalah satu kesalahan yang cukup besar, melanggar Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Seksyen 8A yang menyebut sebarang penerbitan berita yang tak betul, berita yang berniat jahat, tak kira lah kau pencetak ke, penyunting ke, penulis ke, memang satu kesalahan jenayah, penjara 3 tahun, denda RM20,000. Sekarang ni akhbar Sinciu Delhi ni dia nak settle dengan permohonan maaf. Aku cakap tu terang dengan korang lah, benda ni tak boleh settle setakat mohon maaf macam tu, tak boleh. Berapa kali dah kita nak berlembut dengan puak-puak macam ni? Berapa kali kita nak bagi muka? Kementerian Dalam Negeri kena tarik balik lesen operasi surat khabar haram jadah ni. Heret siapa sahaja yang terlibat di belakang penerbitan jalur gemilang tanpa bulan sabit ni, heret ke mahkamah, hukum semaksimum yang mungkin. Bulan sabit dalam jalur gemilang ni lambang Raja-Raja Melayu sebagai penaung perlembagaan, penaung kepada agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Apa niat kau? Tanya Sinciu Delhi ni, apa niat kau? Kau hilangkan lambang bulan sabit dalam bendera kita ni. Cukuplah kita duduk bagi muka dekat puak-puak ni lepas satu-satu. Sampai bila, aku tanya korang, sampai bila kita nak berlembut? Sampai bila kita nak bagi muka? Aku minta sangat-sangat kerajaan hari ni ambil lah satu tindakan yang cukup tegas, tindakan yang paling tegas. Rakyat tengah tengok, kita orang Melayu Islam, kita menilai apa yang kerajaan akan buat sekiranya benda ni berlaku, melibatkan agama kita, melibatkan maruah kita. Mana boleh tu? Nanti boleh lah dia tiba-tiba ada kad OKU, kad gila, kad bodoh. Ni apa cerita ni? Kita tengok bendera kita ni jadi macam ni.
Tapi sebenarnya benda tu akan terjadi. Tapi senang cerita macam ni lah. Aku tengok dalam TikTok ni banyak wakil-wakil rakyat dan sebagainya. Tak habis melalak. Kes tak settle juga. Kan? Cuba kau bagi rakyat je lah yang settle hal ni. Cuba kau bagi rakyat je lah yang settle hal ni. Okay, faham? Tak payah nak cakap ni apa, nak panggil apa tu siapa editor, nak panggil yang siapa buat bendera, yang edit apa semua, tak payah panggil. Sebab nanti dia akan keluar juga. Maksud dia akan bebas juga. Nanti boleh lah tiba-tiba ada kad OKU, kad gila, kad bodoh, semua ada kad. Macam-macam kad ada. Bila Melayu buat tak ada. Bila Melayu buat tak ada pula nak cerita banyak kan. Bila bangsa lain buat mulalah ada kad gila lah, kad bodoh lah, kad bangang lah, kad macam-macam kad korang keluarkan. Kan? Ingat, jangan kejut Melayu yang sedang tidur. Biar dia tidur. Yang tidur. Yang masih perjuangkan tanah Melayu ini, kita berjuang. Takkan benda Malaysia pun kau tak tahu macam mana. Jadi kalau kau kata tak perasan, bukan satu hari kau josok kabau, dah berpuluh tahun josok kabau. Takkan kau seorang bekerja dalam tu, ramai ada. Takkan semua-semua tak perasan benda Malaysia macam mana. Jadi ini bukan disebabkan isu perkauman ke, tak kisahlah kau Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Kadazan ke, apa ke, kita semua orang Malaysia. Jadi takkan benda Malaysia sendiri kita tak tahu. Ini maruah kita sebagai orang Malaysia. Ini bukan main-main. Aku harap tindakan ni akan dikenakan kepada diorang ni. Pasal benda Malaysia ni bukan main-main. Itu maruah kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi gerak lu, apa-apa, olah-olah. Peace, one love. Assalamualaikum. Pasal budak-budak lukis pun tahu benda Malaysia rupa macam mana. Benda China betul, benda Malaysia tak betul. Dia typo dia, fakta dia mesti ada semakan 3-4 lapisan lah. Paling kurang 2, tapi muka depan ni 3-4 lapisan lah. Sebelum dia siar, sebelum proses cetak tu, dia ada 3-4 lapisan, 5 lapisan. Tetapi macam mana 5 yang menapis ni tak sedar tentang bendera Malaysia tu. Sebab dia orang anggap remeh. Dia orang anggap remeh lambang bulan tu dah lambang agama Islam agama negara. Kaum Melayu dan kaum Cina ni jelas ada masalah identiti yang sangat teruk. Yang satunya suka kibar bendera Malaysia sampai cecah 100 tahun, sampai bendera tu berkulat, dah tinggal separuh pun dia biarkan. Yang satu kaum lagi asal kibar bendera Malaysia mesti terbalik. Kalau lukis pula mesti ada bahagian yang hilang. Yang satunya sibuk nak kibar bendera Arab, yang satunya tak habis-habis dengan negara Cina. Lepas tu ada hati nak serang menyerang antara satu sama lain, nak buktikan kaum mana yang lebih patriotik. Kerajaan kena buat kursus khas tentang bendera Malaysia ni di sekolah kebangsaan, agama, sekolah tahfiz dan sekolah Cina, supaya mereka dapat kefahamannya betul, hormat bendera dan tak ikut contoh teladan tok nenek kaum mereka yang haprak ni semua.